sebab dia direct. So, dia daripada factory direct kepada anda. So, orang awam kat luar yang nak beli, kami pun akan direct kepada mereka lalu daripada anda introducer. Alright? So, bermaksud contohlah, okey, puan nak beli kat mana ni? Bagus lah you punya kulit, bla bla bla. Oh, saya beli dekat farmasi XYZ. Akak pun pergi ke farmasi XYZ, ambil jenama apa, akak beli. Adakah farmasi bagi akak komisen? Tak kan? Alright. So, saya pun buat benda yang sama. Saya pun beli dengan kategori line metric ataupun logika. Nak beli kat mana ni? Nak cuba lah? Nak pun share? Okey, boleh coach. Bla 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 bla. Saya pun beli. Harga yang sama, anda introducer kepada Puan Nat. So, Puan Nat istilahnya berniaga bersama company. So, saya pun dapat berniaga juga bersama company dan dapat berniaga bersama dengan Puan Nat. So, kita share perniagaan ini dalam grouping dan setiap sale order guna online. Okey ke okey? Okey. Simple, nak pick up boleh, nak online boleh. So, ini yang kita nak bagi tahu anda, 30% keuntungan perniagaan. Okey ke okey? Okey. 8 bonus, bisnes boleh waris. Alright, bisnes boleh waris. Kita dah tak ada, empire kita transfer kepada anak sambung terus dan seterusnya. So, ini yang kita nak kena fikirkan. Alright, yang ketiga, repeat order yang tinggi. Makan habis, makan habis. Saya setiap hari saya makan. Semalam saya mengajar. Semalam saya bertolak pukul 4 pagi daripada Johor sampai KL pukul 8.30. Pukul 9 saya start mengajar sampailah berhenti Johor, berhenti asar sampai maghrib baru habis. Alright. Lepas tu saya makan logika macam biasa. Saya boleh habiskan training tersebut sampai pukul 7. Lepas tu pagi tadi sampai ke sini. Alright, bersama dengan anda. Lepas ni baru balik Johor. Besok Isnin. Besok Isnin ada appointment dekat Johor. Hari Selasa saya pergi KL semula sampai hari Khamis. Itu saya punya kerja. Sebab saya buat development, coaching, business development. Alright. So, business jangka manager semua ada orang handle. Sebab apa? Kita develop people. That's why hari ini saya nak develop anda. Saya nak kongsikan peluang kepada anda. So, 4 passive income dan pension. Repeatable lah, okey. You akan dapat pension. So, ada sistem yang saya tunjuk kepada anda untuk anda dapat konsisten. Berapa akaun, berapa income anda boleh buat daripada sekarang. Dan yang kelima, income dalam akaun bank kita boleh cairkan setiap minggu sekali. So, ada income hari ni berapa? Ratus, berapa ribu? Nak transfer seminggu sekali? Silakan. Nak kumpul sampai minggu kedua? Silakan. Nak ke minggu ketiga? Silakan. Nak kumpul sampai sebulan pun silakan. Sebab itu duit anda. Nak hari-hari pun boleh juga. Ada caranya untuk cash out hari-hari. Dan anda akan dapat income hari-hari. Setiap kali orang repeat, orang order, anda akan dapat income hari-hari. Okey ke okey? Okey. Itu yang saya beritahu anda. Kau nak makanlah untuk duit susu. Nak beli susu 150. Nak beli 2 beg. Anak susu A dengan B. So, nak pakai duit boleh cairkan. So, that's why saya berpegang kepada konsep kita nak bagi orang income terus daily. Supaya anda boleh dapat duit. Alright? Okay, seterusnya.